semua, ada berita baik untuk ibu bapa dan penjaga anak-anak autisme. Kita orang wajib tangkap video tu, okey? Bagi meringankan beban kos terapi dan pembelajaran anak-anak autisme, Jabatan Kebajikan Masyarakat kini telah membuka permohonan bagi subsidi yuran pembelajaran kanak-kanak autisme bagi tahun 2026 bermula daripada 15 Mei sehingga 15 Julai. Bantuan akan diberikan secara one-off sebanyak RM1,000 bagi anak autisme yang layak. Jadi, pastikan kita orang mohon sebelum tarikh tutup, ya, okey? Siapa yang layak memohon? Syaratnya mudah saja. Yang pertama, pemohon mestilah warga negara Malaysia. Yang kedua, pendapatan per kapita isi rumah tidak melebihi RM5,000 sebulan. Dan yang ketiga, anak autisme mestilah berumur 18 tahun ke bawah, ada kad OKU yang dikeluarkan oleh JKM dan sedang mengikuti pembelajaran atau terapi di Pusat Pembelajaran Autisme yang bertauliah. Macam ni nak memohon? Kita orang ikut 3 langkah mudah tu, okey? Langkah yang pertama, dapatkan borang permohonan dari Pejabat Kebajikan Masyarakat daerah yang berdekatan atau muat turun dari laman web rasmi JKM, ataupun mau senang lagi, kita orang scan aja kod QR yang tertera di skrin kini tu. Langkah yang kedua, sediakan dokumen sokongan seperti berikut. Yang pertama, salinan kad pengenalan ibu bapa atau penjaga. Yang kedua, salinan kad pengenalan atau MyKid atau sijil lahir anak autisme. Yang ketiga, salinan kad OKU anak autisme. Yang keempat, salinan resit bayaran yuran atau surat pengesahan pendaftaran dari Puspa. Yang kelima, salinan penyerta gaji atau surat pengesahan pendapatan. Dan yang keenam, salinan sijil lahir atau kad pengenalan ahli keluarga lain yang tinggal bersama dan sedang ditanggung. Dan langkah yang ketiga, serah borang permohonan beserta dengan dokumen sokongan kepada pihak Puspa tempat anak kita orang belajar. Kelak, Sidap Puspa akan menyemak dan menghantar permohonan kepada JKM sebelum 15 Julai 2026. Untuk status kelulusan, kita orang boleh dapatkan maklumat daripada pihak Puspa. Kita orang boleh jual email sidapnya di bhg_oku@jkm.gov.my atau kita orang boleh jual singgah di Pejabat Kebajikan Masyarakat daerah yang berdekatan. Sama-sama kita kongsi video tu dengan kawan dan ahli keluarga. Mudah-mudahan dengan bantuan tu dapat meringankan beban ibu bapa dan membuka ruang kepada anak-anak autisme kita untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih baik. Untuk info terkini, jangan lupa follow dan subscribe media sosial Jabatan Penerangan Sarawak. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.